Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, pembuka bicara izin Allah yang Maha Kuasa. Yang bersyukur Tunas sincang tumbuh berseri itu kami dapat memulai ceramah ilmu yang dinanti detik yang paling bernilai. Hadirin yang dirahmati Allah, mari diteruskan dengan acara utama iaitu ceramah sempena sambutan nuzul Al-Quran yang akan disampaikan oleh penceramah dan kita. Dan tidak asing lagi daripada Ustaz Azuddin bin Salihuddin, seorang tokoh yang berpengalaman luas dalam menyampaikan dakwah dan pengasihan rohani. Yang bersama untuk sekolah manusia Encik Syarifudin bin Usman, yang bersama dalam kanan ketakbiran Encik Syafaki bin Sulaiman, dalam kanan Gubernur Beliau Encik Rosafendi bin Musa, dalam kanan di kanan Encik Osman bin Syamsuddin, barisan guru-guru, pelajar-pelajar, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada pagi ini saya akan kata ceramah tu saya tak pandai ceramah, tapi bolehlah sembang. Moga-moga dengan bersembang pada pagi ini diberikan kepada kita manfaat yang ada serba sedikitnya dari saya ni. Sebab yang dekat depan saya ni tuan-tuan guru-guru, cikgu-cikgu, muslimat, ada lagi yang alim-alim, yang hebat-hebat. Cuma apa yang sedikit ini insyaAllah saya kongsikan pada pagi ini. Amma ba'du. Baik, pada pagi ini saya difahamkan maksudnya kita akan membicarakan tentang Nuzulul Quran. Nuzulul Quran ini yang bermaksud turunnya Al-Quran. Daripada perkataan Nazala ni turun. Tetapi didatangkan perkataan itu dengan nuzul. Maksudnya nuzul ini menunjukkan turun itu bukan sekali, tetapi berperingkat-peringkat. Dan seringkali setiap kali Ramadan kita dibacakan dengan ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan, difardukan ke atas kamu berpuasa seperti mana diwajibkan ke atas kaum-kaum yang terdahulu. Itu memang setiap kali Ramadan, mana-mana ustaz, mana-mana masjid surau, imam-imam akan baca ayat yang sama. Baik, jadi puasa ini perkataan dalam bahasa Arab disebut sebagai as-saum. Saumun puasa. Dari segi bahasa, saumun itu bermaksud menahan daripada bercakap, makan, minum dan bersedap-sedap. Itu dari segi bahasa. Dari segi istilah, saum itu menahan diri daripada makan, minum, bercakap, bersedap-sedap daripada terbit fajar sehingga terbenamnya matahari. Maknanya masuk subuh sampai waktu maghrib. Jadi hadirin-hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kenapakah kita kena berpuasa? Dan kenapa pula bila puasa ini seringkali kita maknanya meraihkan ataupun memperingati tentang peristiwa Nuzulul Quran? Kerana dua perkara ini berkait rapat. Baik, puasa bermula daripada Nabi Adam AS. Bermula daripada Nabi Adam AS. Siapa pernah jumpa Nabi Adam? Tak pernah kan? Ustaz pun tak pernah. Tapi insya-Allah kita akan berjumpa dengan Nabi Adam bila kita masuk syurga nanti. InsyaAllah. Ada yang tak confident tak masuk syurga? Ada tak? Dekat Ustaz ni yang tak confident. Ustaz rasa tak boleh masuk syurga, pasal saya ni rasa amalan kurang. Ada tak yang berani? Angkat tangan. Jadi semua nak masuk syurga, betul?
Alhamdulillah. Mestilah kita kena berdoa untuk masuk syurga. Tiap malam tarawih kita doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Itu doa kita tiap hari Ramadan pada malam tarawih. Baik. Ketika mana Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam AS, pada ketika itu di dalam kitab Qasasul Anbiya mengatakan bahawa syurga yang dimiliki oleh Nabi Adam AS itu namanya syurga Firdaus, yang khusus untuk Nabi Adam AS. Jadi sebab itu dalam syurga itu ada peraturan. Maka peraturannya Allah Ta'ala melarang Nabi Adam AS beserta Sayyidatina Hawa AS untuk makan buah apa? Undi. Sedangkan dalam syurga sepatutnya tak ada larangan, tetapi syurga Nabi Adam itu ada larangan, tak boleh makan. Maka disebabkan makan itulah hari ini Ustaz cakap dekat depan ni, pelajar-pelajar semua kena datang sekolah, bangun pagi, kerana pergi sembahyang Jumaat, kena puasa Ramadan, kena raya, kan? Sebab punca makan. Kita kena turun dekat dunia. Kalaulah Nabi Adam tak makan dari itu, kena datang sekolah, semua dalam syurga sekarang kan? Betul ya? Atau memang Ustaz dulu. Tapi boleh tak kita menyalahkan Nabi Adam AS? Tak boleh. Kerana kata para ulama, Nabi-Nabi ini mereka adalah berijtihad. Maka ijtihad para Nabi, ijtihad para Rasul, sekiranya terkhilaf, tak boleh kata salah, sebab Nabi ni dia maksum. Sekiranya terkhilaf, maka dia dapat satu. Selain daripada itu, semua dua, bahkan lebih. Jadi dalam satu hadis sahih, ini ada di kitab Sahih Muslim, kitab hadis lah, Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Ustaz ceritakan mafhum hadis. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan satu ketika roh Nabi Adam bertemu dengan roh Nabi Musa alaihi wasallam. Roh Nabi Musa bertemu dengan roh Nabi Adam. Maka Nabi Musa bertanya kepada Nabi Adam alaihi salam, wahai bapa manusia, wahai Nabi Adam, Nabi Allah Adam, wahai bapa manusia, kerana Tuhanlah, kerana kamulah wahai bapa manusia, wahai Nabi Adam, kerana kamu ialah makan hari itu di syurga hari itu, semua kena turun ke dunia disebabkan makan. Kata Nabi Musa, disebabkan makan hari itu, semua kena turun ke dunia. Dia kata makan ni bukan benda kecil, nampak simple, tapi punca kita dekat dunia masih makan. Maka apakah kata Nabi Adam AS? Wahai Musa, sesungguhnya 60,000 tahun sebelum Allah Ta'ala menciptakan aku, maka telah adanya kalam Allah. Maksudnya apa? Maksud kalam Allah ni 60,000 itu menunjukkan lama, yang kita tak tahu berapa kiraan 60,000 di akhirat. 60,000 di dunia ni pun dah lama lah. Ini di akhirat. Dekat dunia ni masa, tahun, bulan, minggu diikut jam, diikut bulan dan matahari. Kita dekat dunia ni kita ikut matahari betul. Macam bulan Masih diikut matahari, bulan Islam diikut bulan. Maka sebab itu bila kita meninggalkan dunia, kita tak terlibat dengan waktu orang. Dah tak ada waktu zuhur, tak ada waktu pagi, tak ada waktu malam, dipanggil dengan alam akhirat. Maka kalam Allah Ta'ala itu telah pun ada. Jadi kalam Allah Ta'ala ni maksudnya Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur dah menceritakan tentang Nabi Adam AS. Kalau kita ngaji Tauhid, dalam Tauhid ada satu bab berkenaan dengan Tanjizul Qadim, Tanjizul Hadis. Tak cerita je, kamu ambil yang Melayu je, yang Arab ni tak payah pusing-pusing.
Tanjizul Qadir ni contohnya macam kita nak buat satu bangunan, kita ada plan itu adalah Tanjizul Qadir. Maka bila bangunan itu siap, maka namanya Tanjizul Hadis. Maka begitu umpamanya kalam Allah Ta'ala itu dah cerita dah berkenaan dengan Nabi Adam AS sebelum dia ciptakan alam ini. Alam ini baharu, kita baharu, semula ini baharu. Yang baharu ini dia tidak kekal. Maka tidak kekal itu ada perkara yang harus kekal. Harus kekal ni apa dia? Roh. Harus kekal ni apa dia? Roh. Syurga, neraka, malaikat harus kekal. Yang wajib kekal Allah. Maka bila Nabi Musa AS mendengar jawapan Nabi Adam AS, maka Nabi Musa tak ada kata apa. Jadi sebab itu, jadinya kita ini, makhluk yang bernama manusia ini adalah daripada sifat yang lemah dan rendah. Sifat yang lemah dan rendah. Apa dia lemah? Lemah kita ni, kita dijadikan daripada tanah. Sebab Nabi Adam AS itu diciptakan daripada tanah. Mana tahu cerita? Pernah dengar cerita? Pernah dengar orang cerita Nabi Adam dia dari tanah macam mana? Jadi dia nak cerita sikit. Satu ketika Allah Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk mengambil tanah di bumi. Yang pada ketika itu makhluk manusia ni tak ada lagi, tapi alam dah ada dah, bumi dah ada, bintang dah ada, matahari semua dah ada. Maka malaikat Jibril minta izin dekat bumi, wahai bumi, aku nak ambil satu bahagian daripada kamu untuk dijadikan satu makhluk yang namanya manusia. Ini mafhum hadis. Ini ada diceritakan dalam kitab Tafsirul Khazin. Maka bumi kata, adakah sekiranya bahagian yang kamu ambil daripada aku ni nanti kalau dijadikan makhluk, adakah makhluk ni nanti ni akan menderhaka kepada Allah, dan adakah dia akan dimasukkan ke dalam api neraka? Maka kata malaikat Jibril, bahkan ni maknanya boleh jadi. Maka bumi kata apa? Tanah kata apa? Aku tak izinkan. Maka malaikat Jibril bertemu dengan Allah Ta'ala, bagi tahu bumi tak izinkan. Maka Allah Ta'ala perintah lagi, turun lagi, minta lagi, siapa juga jawapan dia, sampai 3 kali. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan malaikat Israel. Masa itu kita nanti, kita nak balik alam sana, kita akan jumpa dengan malaikat Israel. Israel turun, dia tak tanya lah, dia turun yang ambil. Maka poin di sini yang pertama, kenapa Allah Ta'ala tak bagi arahan turun dekat bumi, sedangkan itu makhluk dia. Allah Ta'ala Khalik, pencipta. Kenapa sampai 3 kali malaikat Jibril turun tak boleh? Maka di sini nak tunjuk bahawasanya Allah Ta'ala menyantuni makhluk. Allah Ta'ala itu Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Walaupun itu makhluk, kita ni makhluk, maka Allah Ta'ala kasihkan makhluk. Sebab itu kita kena kasihkan diri kita kena kasihkan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Umpamanya mak bapak, adik-beradik, guru-guru. Baik. Maka malaikat Israel mengambil tanah itu. Maka di sini ulama berselisih pendapat. Ada yang kata ambil itu di 4 penjuru dunia, timur, barat, utara, selatan. Dan ada ulama yang mengatakan ambil malaikat Jibril itu akan tanah di muka bumi ini dengan satu kaum yang dalam, daripada seatas-atas tanah sampai sebawah-bawah tanah. Maka sebawah tanah itu, di situlah terdirinya tanah-tanah yang berwarna daripada hitam, putih, coklat, kuning, yang menjadikan manusia ini bermacam-macam warna kulit berdasarkan unsur tanah tadi ini. Merah, ada tanah yang wangi, ada tanah yang tidak berbau, ada tanah yang busuk. Maka sebab itu lemahnya kerdilnya manusia ni, dia ada bau badan dia, dia ada bau badan dia. Maka bila diambil tanah itu,
Maka diletakkan, diperahkan tanah itu selama 10 tahun. Ada kata 40 tahun, 10 tahun, 40 tahun, 10 tahun, dah diperah 40 tahun, kemudian jadi tanah itu dengan hujan suka cita selama 10 tahun. Dan hujan pula dengan hujan duka cita selama 10 tahun. Sebab itu kita ni manusia ni, kita kadang-kadang kita seronok, kadang-kadang kita sedih. Ataupun kalau kita seronok sangat pun kita menangis, kita sedih sangat pun kita menangis. Sebab apa? Tanah ini dengan air dia tak boleh pisah. Tanah dengan air tak boleh berpisah. Macam kita lah. Kita dengan minum mana boleh berpisah. Tak makan seminggu boleh hidup lagi, tapi kalau tak minum tinggal dunia. Dia kena minum kan? Jadi setelah dia disiram dengan hujan tadi ni, maka Allah Ta'ala mengatakan selepas dia dah 40 tahun, Allah Ta'ala mengatakan malaikat untuk membuat rupa Nabi Adam itu berdasarkan perintah Allah. Maka jadilah macam kita sekarang ni. Tapi Nabi Adam tu segak lah, cantik lah. Maka kata para ulama, ini bukan sahih pada mutahin, tapi boleh lah kita ambil. Yang tinggal dekat kita ni warna kulit Nabi Adam ni kuku. Tengok kuku, Allah tak potong kan. Siapa tak potong kuku? Kalau boleh potong dengan kedumaan. Warna kuku ni yang tinggal dekat kita, warna kulit Nabi Adam AS. Yang lain tak ada lah. Kamu tengok ada bangsa aku pun warna kuku semua sama. Maka cantik Nabi Adam AS ini. Jadi dipamerkan jasad Nabi Adam itu, digantungkan, didirikan di hadapan pintu syurga. Yang mana syurga ini tiap-tiap waktu, tiap-tiap detik akan ada malaikat yang akan tawaf. Tak putih-putih. Dan bukan malaikat yang sama. Yang kita tak tahu berapa kejadian Allah Ta'ala ciptakan makhluk bernama malaikat ini, yang rupa, yang saiznya besar, yang tak terberi besar. Malaikat besar. Kenapa kita cerita sikit kalau dah cerita pasal dia tu dalam InsyaAllah dah kan. Baik, malaikat tengok, puji, subhanallah, cantik makhluk apa ni. Datang malaikat puji, subhanallah, cantiknya makhluk apa ni, cantik semua. Maksudnya manusia ni tak sebenarnya bisa berkejadian macam tu. Dan Nabi Adam ni ketika Allah Ta'ala ciptakan, dalam satu riwayat kata Nabi Adam ni dia tak ada jambang. Dia tak ada jambang, dia ada sedikit kumis. Nabi Adam ni tingginya 27 hasta. 27 hasta ni bersama dengan bangunan 3 tingkat tinggi dalam Nabi Adam. Sehingga datang Iblis. Iblis ni Azazel, ketua bagi malaikat yang Allah Ta'ala ciptakan dia daripada api. Malaikat daripada cahaya, Ismun Nurani. Ini Azazel, Iblis daripada api. Maka Iblis ni dia datang, dia tengok, makhluk apa ni? Maka Iblis mengetuk-ketuk jasad Nabi Adam. Bila ketuk-ketuk, keluarlah rongga-rongga, jatuh tanah-tanah yang menutupi hidung, telinga, mulut dan rongga-rongga yang lain. Maka ada rongga. Asalnya semua rata kan, bila ketuk-ketuk, jatuh tanah-tanah. Maka Iblis tengok, dia masuk dalam mulut Nabi Adam AS. Maksudnya Nabi Adam tak ada roh lagi, bawa dia jasad dia masuk dalam mulut, dan Iblis dia ringki dalam badan. Sebab itu kita bila menguap, itaat tu usaha. Itaat bila menguap kena tutup mulut sebab sejarah. Bukan pasal lain, pasal mulut juga, pasal mulut, pasal mulut. Syaitan masuk. Jadi Iblis ni dia dah masuk dalam badan, dia dah pusing-pusing, dia keluar balik, dia kata kalau beginilah kejadian makhluk ni, kata makhluk ni dia tak tetap. Tak tetap tu maknanya dia ni akan bergerak ke sana kemari, kemudian dia tidak konsisten. Sebab itu dalam badan kita ada satu organ yang dinamakan dengan qalbun. Qalbun tu hati. Qalbun ini kata asalnya qalaba ni bolak-balik. Jadi manusia ni dia hari ni macam ni, esok macam ni, dia tak tetap.
Maka inilah kerja yang Iblis suka, duduk dekat hati. Baik, diringkaskan lagi cerita. Maka sampai satu tempoh Allah Ta'ala memerintahkan roh untuk masuk ke dalam tubuh Nabi Adam AS. Maka apa kata roh? Wahai Allah, bagaimana aku nak masuk dekat tempat yang terlalu kecil? Maknanya roh kita besar. Besar mana? Tak tahu. Dalam mana kita ada roh tak? Adalah. Kalau tak ada roh tak kena sekolah. Tak datang secara ceramah. Roh tak ada. Tapi disebabkan ada roh, kita bergerak. Maka macam mana roh? Tak tahu. Maka Allah Ta'ala paksa roh masuk ke dalam tubuh Nabi Adam AS melalui rukun-rukun. Sebab itu kita orang mukmin, insya-Allah besok bila kita nak keluar daripada tubuh, kita akan keluar melalui rukun. Maka orang saleh itu, tanda-tanda orang saleh itu, dahinya berkerut, air matanya mengalir. Sebab apa? Bila roh tu nak keluar, maka roh masuk. Bila sampai dekat mata, terbukalah mata Nabi Adam AS yang cantik, maka dia melihat dengan syurga. Cantik syurga. Dan dia cakap lagi, maka roh turun ke hidung. Terbaik, hidung Nabi Adam AS terasa gatal dan dia hadis di musim hancur. Sampai dekat mulut, perkataan yang pertama keluar daripada mulut Nabi Adam AS, Alhamdulillah. Sebab itu bila Muslim kena jawab Alhamdulillah. Maka malaikat jawab Yarhamkallah. Sampai dekat tekuk, sampai dekat dada Nabi Adam rasa seronok. Dada ini letaknya perasaan seronok, tak seronok, limbang-limbu semua di sini. Sampai dekat perut, sampai dah dekat betis. Bila roh sampai dekat betis, Nabi Adam AS nak bangun. Bila bangun, Nabi Adam AS jatuh. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Au kama qala wa khalaqal insana halwa." Dan dijadikan manusia itu, kejadian manusia itu halwa ini maknanya kelam kabut, terburu-buru, tergopoh-gopoh. Betul tak? Kita tergopoh-gopoh. Macam mana relax, macam mana pun akan ada hari kamu tergopoh-gopoh juga. Termasuk dah Ustaz. Itu memang sifat manusia. Kecuali Nabi dia. Nabi tak tergopoh. Kita yang bukan Nabi ni memang telah kabur. Baik. Maka diringkaskan lagi, Allah telah ceritakan Siti Hawa. Maka pada ketika itu, dan ketika itu, sebelum daripada itu, Allah Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk memasukkan Az-Zariyah dalam tulang sulbi Nabi Adam. Az-Zariyah ni apa dia? Az-Zariyah ini ada perbahasan ulama. Ada kata Az-Zariyah ini roh, ada kata bukan. Jadi kalau anak-anak didik semua nak tahu, kalau dia mungkin buka Quran, tengok surah Az-Zariyah. Az-Zariyah Az-Zariyah tu kan, Az-Zariyah ni adalah Zuriat. Maka pada ketika itu, kita telah pun diciptakan. Cuma kita tak lahir zaman dulu, kita lahir zaman sekarang. Semua makhluk ataupun manusia ataupun Az-Zariyah ini diciptakan satu masa, tetapi keluarnya bukan masa yang sama. Sebab itu dalam tauhid disebut di antara perkara yang ada sejak azali, apa dia? Roh dan Zariyah. Yang pada ketika sebelum dijadikan alam ini, Zariyah ini telah pun ada. Sebelum ada bumi, sebelum ada matahari, bintang, dah ada dah Zariyah. Kita dah ada. Dan kita dah berjanji dengan Allah Ta'ala pada ketika itu, ya Allah, sesungguhnya aku akan taat, aku akan beriman kepada Allah. Kita janji dah semuanya, tapi kita tak ingat. Maka kata para ulama, janji kita itu kita ingat sampailah hari sebelum kita ditiupkan ke dalam rahim ibu kita. Bila kita masuk dalam rahim ibu kita, selama 9 bulan itu, memori tentang perjanjian kita dengan Allah Ta'ala kita lupa. Kita lupa. Maka hukum adatnya, budak-budak ni bila lahir macam nangis. Simboliknya menunjukkan bahawa sejak nangis itu menunjukkan beratnya kita ni. Duduk dekat muka bumi ni berat, maksudnya kena terima tanggungjawab ataupun taklifan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, selesai. Maka kita terus pergi kepada bulan Ramadan. Mana dah tahu kan, umur kita ni daripada
punca makan. Lepas itu kita diceritakan daripada tanam. Sebab itu kita tak boleh berpisah dengan air. Umpamanya dalam berak, kalau air tak ada air semayang, guna apa? Guna debu. Apa nama dia tu? Tayamum. Guna debu, tayamum. Kenapa guna debu? Kerana kita kembali kepada fitrah. Air ini 100%, ada 99% kekuatan dia untuk beristinja. Tapi kalau tak ada, mesti dia kena kembali kepada fitrah, kita bukan debu yang suci. Cuma tak boleh dah minum debu, makan debu. Okay. Baik. Maka Ramadan, nama Ramadan ini pun telah ada sejak dari dulu lagi, yang Allah Ta'ala ilhamkan. Sebab apa? Ketika Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam AS, Allah Ta'ala telah pun mengajar Nabi Adam dengan nama-nama. Dalam Quran disebut apa? وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ إِلَى آخِرِ ayat kan. Semua nama-nama Adam, semua nama-nama dalam dunia ni semua Nabi Adam tahu. Itu mukjizat dia. Bahasa Melayu ke, bahasa Jawa, Inggeris, tak kira bahasa apa, semua Nabi Adam tahu. Maka Ramadan ini tidak timbul pada zaman, nama Ramadan tidak timbul pada kitab-kitab terdahulu, tetapi bulan itu telah pun ada. Kita ambil puasa zaman Nabi Musa AS. Puasa yang Allah Ta'ala fardukan kepada orang Yahudi. Ada kalanya mereka ni bukan ada kalanya, fardu Bani Israel adalah seminggu 3 kali. Kemudian hari Tasyrik, kita diharapkan puasa hari Tasyrik. Kemudian ada juga riwayat mengatakan ada puasa sebulan. Tetapi ulama-ulama Yahudi, ulama-ulama Bani Israel, mereka mengubah. Kalau kena bulan tu panas, dia kata tak boleh, kita tukar puasa bulan yang musim sejuk. Tak boleh puasa bulan musim panas. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan lagi puasa dari syariat Nabi Isa. Nabi Musa dengan kita lebih kurang dia, Nabi Isa pun lebih kurang. Cuma beza puasa Nabi-Nabi atau syariat yang terdahulu dengan syariat kita, syariat Islam ini adalah bezanya sahur. Nabi dulu puasa tak ada sahur. Nabi kita umat Nabi Muhammad, dia ada sahur. Contoh puasa Nabi Isa, dia berpuasa sama juga sehari, tetapi tak boleh tidur. Umpamanya kita berbuka maghrib kan, berbuka maghrib, lepas itu pukul 9 kita rasa ngantuk sangat, kita tertidur. Maka tertidur itu bila bangun dari tidur tak boleh makan, tak boleh minum dah, walaupun tidur sekejap. Dia kena makan maghrib esok itu pula. Susah lah. Kita lepas maghrib, lepas isyak nak tidur, tengah bangun makan selagi tak ada subuh, badut je kan. Tapi umat Nabi Isa tak boleh. Maka sebab itu berdatang beberapa orang ahli kitab ketika zaman Rasulullah SAW daripada Najran, lebih kurang 7 atau 8 orang datang nak jumpa Nabi, nak masuk Islam. Kenapa? Kerana mereka ini beriman dengan kitab-kitab terdahulu, Injil dan Taurat, dan mereka merasakan bahawasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini membawa satu syariat yang baru, yang mudah, tapi pahala di mana? Dia dulu buat sikit dapat banyak tu. Kita umat Nabi Muhammad buat sikit dapat banyak. Contoh apa dia? Contoh dia Lailatul Qadar. Semua hafal surah Al-Qadr kan? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadr khairun min alf syahr. Malam Al-Qadr itu lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam jika dapat, maka ganjarannya 1000 bulan. 1000 bulan ini bersama dengan 83 tahun. Kalau dia hidup sampai umur 60, ada genap ini. Maka ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat terdahulu susah. Kita ambil contoh umat Nabi Musa kan. Umat Nabi Musa zakat, bayar zakat. Kita bayar zakat sekarang RM10 lah, tahun ni RM10. RM10 lah. Umat Nabi Musa zakat dia 3 perhentian. 3 perhentian ni contoh dia. Seseorang itu, dia lelaki itu dia berkahwin,
dia ada anak dan dia ada harta, dia ada rumah, dia ada kebun. Bila dia dah bahagia, dia wajib kena tinggalkan anak, isteri dan harta, dan dia kena pergi ke tempat lain. Dia kahwin pula lagi, dia ada anak, dia ada harta, dia dah seronok, maka dia wajib tinggalkan lagi. Dia pergi pula tempat dia sampai 3 kali. Maka 3 perhentian. Maka selesai 3 perhentian itu, baru dia kira bayar zakat. Senang. Kita RM10 lah. Nabi Musa, syarat Nabi Musa begitu. Kemudian apa lagi syarat Nabi Musa? Bertaubat. Kita bertaubat semayang 2 rakaat dah. Lepas itu menyesal, tak nak buat dah. Berserta dengan tahajud ke ataupun selepas semayang fardu ke, senang. Menghadap Allah Ta'ala, menghadap kiblat dah. Tetapi taubat zaman Nabi Musa ataupun taubat syariat Nabi Musa AS, dia kena bunuh diri. Bunuh diri. Nak taubat kena bunuh diri. Kita bunuh diri haram, masuk api neraka, dosa besar. Apa lagi? Keaiban. Sebab zaman Nabi terdahulu dia tidak ada golongan munafik. Dia ada golongan mukmin dengan musyrik dia. Umat Nabi Muhammad yang dibagikan kepada kita, mukmin, munafik dengan musyrik. Umat Nabi Musa, kalau dia buat salah, dia buat tak elok, malaikat akan tulis apa yang dia buat malam tadi ataupun semalam dekat atas pintu rumah. Contoh, orang lalu je akan nampak, oh semalam dia, contohlah, oh semalam dia pergi ni, pergi mencuri, ada pintu rumah, semua orang tahu. Keaiban itu tak boleh disimpan dan tak boleh pandang. Tetapi umat Nabi Muhammad, Allah Ta'ala tutup aib. Aib kita ni, ustaz punya ke siapa punya, semua Allah Ta'ala tutup. Allah je tahu. Sebab dia tak boleh buka aib orang, kan? Sebab itu kelebihan daripada umat Nabi Muhammad. Tetapi mereka yang nifaq, yang berpaling daripada ajaran Islam ataupun munafik, menjadi bahan bakar api neraka kepada orang-orang kafir. Baik. Jadi inilah syariat yang Allah Ta'ala turunkan sebagai syariat yang terbaik pada kita, umat yang terbaik, umat akhir zaman. Dan kita berpuasa di bulan Ramadan. Ustaz masuk pada cerita dalam bulan Ramadan itu. Maka ketika tahun kedua hijrah, Allah Ta'ala syariatkan memfardukan puasa Ramadan. Yang sebelum itu orang yang berpuasa ini, siapa yang mampu puasa, tak mampu dia bagi orang puasa makan, pahalanya sama. Jadi selepas difardukan Ramadan kepada semua orang kecuali orang yang sakit atau musafir, maka semua orang wajib berpuasa pada tahun kedua hijrah. Dan jatuhnya puasa itu pada bulan Ramadan itu Arab menggelarkan satu bulan itu dalam setahun, dia ada satu bulan. Bulan itu dia akan berlaku panas yang keterlaluan. Bulan itu terlalu panas, maka nama bulan yang panas ini namanya Ramadan. Bila tahu nama ni? Sebelum Nabi lahir, nama orang. Siapa yang bagi? Allah Ta'ala yang bagi. Maka difardukan pada bulan Ramadan. Dan orang yang itu yang tak puasa, boleh bagi orang makan, dia kena puasa. Maka bagi orang makan untuk berbuka puasa itu hukumnya sunat Nabi yang dituntut, yang dipuji oleh syarah. Sebab itu kita orang ini kita ada buat apa? Goreng, kan? Goreng bagi orang makan. Dan dinamakan dengan sedekah. Sedekah ini adalah perbuatan Nabi Ibrahim AS. Ada hadis dalam Sunan Tirmizi pun ada, Maqul al-Waqidah. Tapi kita ambil adanya orang yang pertama bersedekah dalam dunia ini adalah Nabi Ibrahim. Maka sebab itu sebelum Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW suka mengikut ajaran Nabi Ibrahim. Maknanya Mekah pada ketika itu ada je ahli kitab, ada je yang mengamalkan agama Al-Hanif. Dan Nabi kita suka bersedekah.
ketika Nabi SAW bersuluk ataupun bermuluh di Gua Hira. Sebelum Nabi naik, Nabi bersama dengan Khadijah ataupun kadang Nabi suruh Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha memberi makan kepada orang-orang fakir yang berada di Gua Hira ataupun di bawah Jabal Nur. Sampai hari ini ada. Nanti ada minta doa, moga Allah Ta'ala mudahkan kita pergi Mekah. Nanti tengok sendiri dekat Jabal Nur tu, ramai sampai hari ni ada orang duduk bawah tu. Maknanya ada orang pegang minta sedekah, tapi orang susah yang datang daripada seluruh dunia yang tak ada mana-mana duduk sini. Nabi bagi kerana ini pahala sedekah. Maka sedekah pada hari biasa banyak pahala dia, apatah lagi pada bulan Ramadan teramatlah banyak. Yang ganda tu sekali jadi 10, bahkan jadi 70, bahkan lebih daripada itu sedekah. Baik, jadi difardukan Ramadan, maka dengan bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Maka kata para ulama ataupun ulama falak mengatakan turunnya Al-Quran yang pertama itu adalah malam 17 Ramadan. Tetapi dalam surah Al-Qadr, Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Jadi mana satu ni? Sudah tentulah betul 17 Ramadan melalui kiraan falak. Maka Lailatul Qadar itu berlaku pada 10 malam terakhir, 20 hari ni berapa Ramadan? 20, 24 ke 23. Malam ni malam 24. Ada ni tak ada lupa kan, pasal dia kena ganjil kan. Tapi sebenarnya yang ganjil itu kebiasaan. Maka boleh juga Lailatul Qadar itu berlaku pada malam yang tidak ganjil. Maknanya 10 malam terakhir, 21, 20 sampai 29. Yang mana Nabi Muhammad SAW ketika malam yang terakhir itu Nabi tak duduk rumah, Nabi duduk di masjid. Dan Nabi Muhammad SAW ikat kain kuat-kuat, ikat cukup kuat-kuat. Sebab apa? Tidak bersama dengan isteri. Baik, maka 17 Ramadan Allah Ta'ala turunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril dan Alaihissalam. Yang surah pertama yang diperintahkan, yang suruh Nabi baca surah apa? Surah Al-Alaq, Iqra kan. Tapi Nabi tak dibaca. Sebab apa? Sebab Nabi kan ummi, betul huruf. Ustaz tak payah ada baca ummi tu, jadi lagi panjang. Maka sebelum malaikat Jibril alaihissalam nak bertemu dengan Rasulullah SAW, malaikat Jibril malu kerana mulianya Muhammad SAW. Malaikat Jibril berada di belakang Jabal Nur. Maka sebab itu namanya Jabal Nur, disebabkan malaikat Jibril malu. Sebelum bertemu dengan Nabi Muhammad, maka orang-orang Mekah nampak bukit itu pada malam itu bercahaya. Maka sebab itu nama dia Jabal Nur, cahaya Jibril itu. Ini satu riwayat lah. Maka kemudian Al-Quran. Al-Quran ini perkataan asal Al-Qur'an, baca. Al-Quran bacaan. Jadi kenapa kena baca? Sebab manusia ni sifatnya duduknya dekat dunia. Dunia asal perkataan dana, bukan dana duit itu, dana rendah, tempat rendah, bukan dana, tempat rendah. Kalau ada nama Dania tu, terima je lah, Dania kan, rendah. Tapi Arab ramai nama Dania, bukan Donia. Donia tu yang Ustaz yang cerita kan, Dania. Tapi kalau ada nama kita kan kata Allah sendiri rendah dah kan. Baik, maka disebabkan kita duduk, kita ni Allah Ta'ala turun tempat yang rendah, maka kita ini ditinggikan dengan Al-Quran. Maka Allah Ta'ala turunkan kalam, iaitu Al-Quran, daripada tempat yang tinggi, yang dekat mana tak tahu. Maka diturunkan daripada tempat yang tinggi, dicemarkan duli untuk kita duduk di tempat yang rendah, yang hina. Kita dihina. Maka sebab itu kena ikut Al-Quran untuk meninggikan martabat manusia. Kalau kita tak ikut Al-Quran, kita jadi hina. Maka kenapa Quran itu dinamakan Al-Quran? Kerana disuruh baca. Adakah baca saja? Baca itu untuk faham.
Turun pula pada bulan Al-Qadr, pada malam Al-Qadr, bulan Ramadan. Maka kata para ulama, tanazal apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan pada malam Al-Qadr itu, berperingkat Al-Quran itu diturunkan pada setiap kali malam Al-Qadr. Maknanya bila malam Al-Qadr ada wahyu diturunkan berperingkat-peringkat. Yang asalnya dari bulan Arasy itu turun satu, tetapi sampai kepada Baitul Izzah, sampai kepada malaikat diberi secara beransur-ansur. Maka begitu juga kita dengan manusia ni. Daripada kecil, daripada tak boleh cakap, lepas itu boleh cakap, daripada tak boleh berjalan, boleh berjalan. Maka dah bercakap, tak berhenti baca, masuk sekolah tahun 1, tahun 2 boleh baca, berperingkat-peringkat. Tak ada yang orang kata apa, budak kecil yang ada dia cakap melainkan Nabi Isa kan, kecil-kecil dia cakap, baby dia cakap, kita tak ada. Baik, maka Al-Quran itu diturunkan kepada kita untuk meninggikan martabat kita. Maka Allah Ta'ala mencemar bunikan kalamnya kepada kita ni, makhluk manusia yang Allah Ta'ala pilih, yang Allah Ta'ala pilih. Kemudian bila Al-Quran ini dia berkait rapat dengan Ramadan. Kenapa? Kerana pada bulan Ramadan ini bulan yang kita lapor, kita tahan semua kehendak nafsu. Sebab kita ni manusia ni Allah Ta'ala bagi nafsu dengan akal. Maka sebab itu dalam ilmu mantiq, ilmu mantiq ni ilmu logik, manusia ini istilah ada hayawanun natiq, binatang berfikir. Kucing, ayam, lembu, kebun, binatang juga tapi tak ada fikir. Tapi nafsu sama. Binatang ada nafsu, manusia ada nafsu. Cuma binatang tak ada akal, manusia ada akal. Maka berpuasa ini melatih manusia itu supaya jangan jadi seperti perangai binatang. Maksudnya bila nafsu ini menguasai akal, maka dia jadi macam binatang. Tapi sekiranya akal itu menguasai nafsu, maka dia jadi macam malaikat. Malaikat tak ada nafsu, maknanya dia boleh kawal. Itu sebabnya dia berkait. Dan Al-Quran ini untuk memahaminya bagi orang-orang soleh, biasanya hendaklah dalam keadaan perut yang tidak kenyang. Itu ngaji aku kata, terutama ngaji Al-Quran ataupun belajar apa pun, kalau nak otak ni cergas, dia jangan kenyang sangat. Ini kalau bukan bulan puasa lah. Dia kalau kenyang sangat, dia belajar. Dan apa dia dalam kitab tasawuf ni, dan cerita buat wali. Kita wali, bukan wali ni kan, dia terbang tu Superman, wali. Wali ni yang Allah Ta'ala pilih, orang yang doa ni mustajab. Apa dia? Wali ni dia melakukan perkara yang mencari adat, yang di luar adat. Maknanya apa kesukaan nafsu? Kesukaan nafsu makan. Maka orang soleh, wali Allah ni, dia kurang makan. Apa lagi? Tidur. Orang soleh kurang tidur. Apa lagi? Bercakap-cakap, merapu-rapu. Orang soleh dia tak bercakap merapu-rapu melainkan yang perlu. Apa lagi? Bercampur dengan orang ramai. Maksudnya campur, semua orang nak campur, nak melepak. Orang soleh dia tak lepak-lepak dengan orang. Maka sebab itu orang soleh ini, mereka ini orang yang banyak berpuasa. Dalam satu ustaz ngaji dia dulu dalam kitab tasawuf yang dalam kuliah Ustaz Al-Azhar, akan kebiasaan orang soleh ini, orang yang tak berpuasa ni, langit-langit dia hitam. Langit-langit dia hitam. Setengah tu lidah dia hitam. Kenapa? Kerana terlalu banyak berpuasa. Bahkan orang yang macam ni bahaya. Apa dia bahaya? Kalau dia cakap jadi. Orang ni semua apa? Mulut masih. Tengok, dia dekat dengan langit hitam. Kalau dia makan sekedar itu, sekedar hitam tu, itu tak puasa. Dia bukan hitam pasal minum air tak boleh, bukan. Hitam sebab banyak berpuasa, kurang bercakap, tapi bila berdoa, doa itu mustajab. Maka sebab itu puasa ini, Ramadan ini diberikan dengan Al-Quran. Nak jadi hafiz, dia kena kurangkan makan. Dan makan tu ada pantang-pantang dia. Kalau ustaz tu bercakap lah, dia hafiz, ustaz ngaji biasa je, tapi tutup buku pesan jangan makan kepala ikan.
Dulu lah, sekarang Ustaz makan anak dah semuanya sedap. Dulu tak makan anak semuanya, sekarang dah makan anak. Tapi sebenarnya tak tahu. Akan tertutup buku makan kepala ikan ni susah nak nafas. Jangan makan bawang merah banyak sangat. Banyaklah, tepung. Itu semua benda-benda yang sedap. Maka orang-orang yang nak mendekatkan diri dengan Al-Quran, dia kena jaga semua itu. Dan Ustaz ambil 5 minit lagi. Maka puasa ini, bila kita berpuasa, kita dah menahan diri kita, nafsu kita, maka kita kembali kepada fitrah itu pada hari Aidul Fitri. Jadi Ustaz tak sempat dah bercerita kuliah Aidul Fitri, kaifiat dan sebagainya, itu yang boleh cari sekali insyaAllah. Maka kita balik kepada fitrah. Setelah kita menahan diri kita, yang mana bila kita berpuasa, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, seluruh dalam badan kita ini menjadi cantik. Bila cantik tubuh badan, syaitan tak boleh bergerak dalam warak-warak saraf. Ini dalam kitab Ibnu Katsir. Kita setiap hari puasa yang kita puasa, ada syaitan duduk dalam warak-warak saraf kita ni. Syaitan ni macam ni, macam itu. Maka sebab itu bila berpuasa, syaitan ni dia tak aktif dalam tubuh badan. Maka sebab itu kita kena sentiasa beringat dan jangan lupa amalkan zikir dan doa. Ramadan ini baca selawat sekali pahala dia banyak. Baca kalau yang tak boleh baca Quran, umpamanya, tapi depan ni semua dah pandai ni hafiz ni kan. Tak boleh baca Quran, umpamanya, sekurang-kurangnya dia baca pun wallah itu 3 kali bersamaan pahalanya dengan satu Al-Quran itu hadis. Kalau Ustaz buat cerita hadis, itu tak boleh sangat tak. Tapi afdallah dia baca Quran. Kerana apa? Quran itu memuliakan kita, memberi kita kesihatan dari segi rohani, mental dan jasmani, fizikal. Ya, insyaAllah Ustaz rasa cukup kita kata Ustaz. Apa yang terkurang itu Ustaz minta maaf. Hadirat-hadirat, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan guru, puan-puan guru, insyaAllah apa yang dikongsikan pada hari ini moga bermanfaat. Yang tak seberapa pun seolah sebagai sembang sebab wallahu bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya penyampaian yang pertama, Asfah Hazim dari kelas 5K2. Seterusnya, Nur Islah Adriana 3DLP. Nur Elisa Tehamani 3DLP. Nasaruddin 5K1 dan terakhir sekali Muhammad Asfal 3DLP. Maaf, Muhammad Afzal 3DLP. Hadiah seterusnya diberikan kepada pelajar yang sentiasa istiqomah dalam membaca Al-Quran. Dengan itu dijemput saudara Muhammad Ali Haikal bin Zainal Abidin dari kelas 6 KP3.
bagi penerima hadiah. Seterusnya, dijemput pengetua Cikgu Salahuddin bin Fatimah untuk menyampaikan penghormatan kepada penceramah kita pada hari ini, Al-Fadhil Ustaz Aizzuddin. Indah malam diterangi bulan, tenang hati mendengar bicara, ilmu diperoleh jadi bekalan, moga hidup diberkati sentiasa. Ceramah sebagai nuzul Al-Quran. Semoga kita semua mendapat manfaat dan keberkatan daripada majlis ilmu ini. Marilah kita terus berusaha dalam beramal dan mengambil fitrah daripada alam ilahi ini.